Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to EasyFast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, baik. Pada video kali ini kita dah menghampiri bolehlah kita cakap menghampiri tarikh pembayaran dan bagaimana rupa paparan terkini di portal MySTR. Okey, baik. Kita selongkar apa paparan terkini di portal MySTR dan kita jelaskan apa paparan yang anda bakal terima kerana paparan tidak sama. Ada yang berbeza-beza. Jom kita mulakan. Baik, paparan bagi setiap penerima ataupun pemohon adalah berbeza-beza kerana ada yang status permohonan semasa tertera lulus, ada yang dalam permohonan diterima dan ada yang tertera rayuan diterima. Ia bergantung kepada apa situasi anda. Okey, kebanyakan penerima sedia ada status permohonan semasa anda adalah sama ada sedang diproses ataupun dalam proses ataupun lulus. Ada tiga perkara yang mungkin muncul pada paparan anda. Okey, seperti di paparan sebelah ni, tertera lulus. Okey, sebagai penerima sedia ada lulus. Maksudnya akan dapatlah nanti. Itu perkara yang kita kena fahamlah. Okey. Dan paparan terkini juga menunjukkan bayaran semasa untuk fasa 3 itu masih belum ada lagi, kosong lagi kelihatannya. Jumlah yang telah dibayar telah dipaparkan RM600 dalam kategori ini dan jumlah keseluruhan telah dinyatakan RM1,200. Okey, jumlah keseluruhan ini bergantung kepada amount anda mengikut kategori anda. Okey, kalau anak berapa orang jumlahnya berbeza dan warga emas amountnya pun berbeza. Jumlah keseluruhan STR ni bergantung kepada kategori anda, sama ada isi rumah, ikut bilangan anak dan warga emas tiada pasangan. Okey, selain daripada itu, apa yang kita perlu faham tentang di portal MySTR adalah kelayakan e-kasih. Dekat sini kita kena tengok dengan jelas status kelayakan SARA. Kita kena faham dekat sini sesiapa yang status kelayakan SARA yang tertera layak selain e-kasih, bermaksud anda bukanlah penerima SARA e-kasih miskin dan miskin tegar. Maksudnya seperti di paparan ni, layak selain e-kasih ni adalah bermaksud anda adalah penerima SARA bulanan biasa saja, bukan e-kasih miskin dan miskin tegar. Baik, sekarang kita pergi kepada maklumat pembayaran. Maklumat pembayaran ni kita kena faham. Maklumat pembayaran hanya akan tertulis apabila bayaran telah disalurkan. Apabila bayaran telah disalurkan dengan jayanya, barulah halaman tersebut maklumat pembayaran ni akan dikemas kini. Jadi kalau anda tengok sekarang ni pada portal MySTR anda, yang keluar hanyalah untuk fasa 1 dan fasa 2 saja, dan fasa 3 tu kosong lagi. Jangan tanya kenapa kosong, sebab belum lagi dibayar. Once bila ia telah dibayar, barulah perubahan itu akan berlaku. Dan perubahan di maklumat pembayaran ni biasanya mengambil masa. Biasanya seminggu selepas pembayaran berjaya dikreditkan, barulah maklumat pembayaran ni akan ada dekat situ. Baik, setakat ni itu saja yang ada di paparan portal MySTR anda. Sebab sebarang pembayaran untuk fasa 3 dan juga status kelulusan bagi yang membuat permohonan baru dan rayuan hanya akan diketahui semasa semakan kelulusan itu dibenarkan nanti. Jadi bagi yang ada buat permohonan baru, nantikan adakah akan lulus atau tidak. Begitu juga dengan yang membuat rayuan, lulus ke tidak. Jadi semua itu akan kita ketahui semasa semakan rasmi dibenarkan nanti. Paparan-paparan yang berikut akan muncul. Amin doakan ramai yang akan lulus nanti untuk permohonan baru dan rayuan. Manakala penerima sedia ada, chill saja, relax, insya-Allah anda akan dapat. Terima kasih banyak video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Semoga jelas. Kita telusuri portal MySTR. Itu saja yang ada pada masa ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.